Sejak bila pula orang kaya bukan rakyat Malaysia? Video ini khas untuk penyokong-penyokong kerajaan Madani. Saya mohon, tak perlulah nak pertahankan sangat PMX limitkan minyak 300 liter sebulan. Janganlah taksub sangat sampai triggered bila rakyat suarakan ketidakpuasan hati terhadap kerajaan, korang cop mereka sebagai walaun. Yang kelakar, ada penyokong tu siap buat kira-kira lagi penggunaan minyak untuk orang lain. Kalau di negara lain, tak mustahil boleh jadi rusuhan besar-besaran selepas pengumuman seperti ini. Selain itu, kepada penyokong Madani, janganlah jawab kalau belanja minyak lebih 300 liter, bermakna orang kaya lah tu. Kalau ya pun, sejak bila pula orang kaya bukan rakyat Malaysia? Subsidi minyak sejak dulu lagi khas untuk seluruh rakyat Malaysia. Adakah anda nak kata orang yang lebih senang, orang yang lebih banyak bayar cukai, tidak berhak mendapat subsidi yang datangnya dari duit mereka juga? Lebih parah, tak semestinya bila seseorang yang guna minyak lebih 300 liter bermakna orang kaya. Apa sebenarnya definisi orang kaya? Bagaimana dengan orang yang gaji rendah tapi banyak menggunakan minyak dalam kehidupan harian? Dan janganlah jadi buta, subsidi makin hari makin ditarik. Ini menunjukkan realiti yang amat jelas. Kerajaan semakin kehabisan duit. Kalau tidak, kenapa nak kurangkan subsidi sampai kena limitkan 300 liter sebulan? Mana pergi potensi pelaburan berbilion-bilion? Adakah ia sebenarnya sama seperti gajah yang berpotensi untuk terbang dengan telinganya yang besar? Jelas terbukti kerajaan Madani adalah kerajaan yang gagal. Dulu cakap lain, kini buat lain. Malah jauh lebih teruk dari mana-mana kerajaan sebelum ini.